terima takdir ni. Sebabnya kalau kita menolak kesakitan ini, kita memang hanya dapat sakit saja. Tapi kalau kita terima dengan redha, kita akan dapat pahala asbab kesakitan ini dan kita akan dapat ketenangan yang akhirnya ketenangan itu, pahala itu membawa kita ke syurga Allah. Nama saya Nasri Mardi Ismail. Oleh kerana sebelum ni saya adalah seorang guru, jadi orang panggil saya cikgu lah, dan lebih dikenali sebagai Cikgu E. Saya memang mengajar, tapi saya dah lama berhenti. Saya berhenti pada 2012. Saya peniaga, jadi saya ada kedai kamera, saya ada kedai gadget. Sekarang dah tutup lah kedai tu. Cumanya di waktu itu terlalu sibuk, jadi kita pilih salah satu lah. Kita dua-dua pun nak buat yang terbaik. Jadi cikgu pun nak yang terbaik, jadi peniaga pun nak yang terbaik. Maksudnya kita pilih salah satu, dan di waktu itu saya korbankan kejaya guru lah. Kedai dah tutup 1 bulan 4 itu sebab masalah kesihatan. Saya memang atlet lah. Saya memang pelari sebelum ni. 6 minggu lepas saya baru je berlari 42 kilo. Sebelum saya tak boleh bernafas. Kalau ikutkan, saya dapat tahu saya kanser, benda yang simple je. Saya kencing berdarah. Jadi kita tahu itu bukan suatu benda yang normal, dan kita pergi cek dan buat CT scan, dan saya dapat tahu yang saya ada kanser lah. Saya buat keputusan untuk buang buah pinggang yang belah kiri pada 1 Julai tahun lepas, 2024. Saya baru pakai oksigen ni baru 5 minggu. Kita punya saluran pernafasan ada 5, 4 dah blok keseluruhan, yang 1 yang tinggal tu pun tinggal 30%. Doktor bagi tahu 30% tu boleh tertimbus 100% dalam masa 3 minggu. Nak pergi mana-mana pun saya mesti pakai oksigen. Kita ada yang ini, mesin ni. Lepas tu ada yang bateri. Lepas tu kita ada yang tong oksigen. Dalam kereta pakai tong oksigen, dalam bilik air pakai tong oksigen. Saya tak boleh baring. Saya kalau baring, SpO2 akan turun mendadak, boleh sampai 80. Dan pernah terjadi sampai SpO2 tinggal 80, sampai biru lah semua. Bibir semua biru kan. Basuh tangan pun kita perlu minta bantuan orang, kan? Maknanya diorang kena bawa besen, ada isi air apa semua untuk kita basuh tangan. Sedih sebenarnya. Dan saya pun bersyukur dapat isteri yang baik. Dan dia pun dah jadi perkara biasa. Maksudnya selama ini, waktu tidak sakit pun dia dah sediakan air basuhan tangan saya. Dah jadi perkara biasa lah untuk dia. 3 hari yang lepas mengatakan kanser saya semakin teruk lah. Kanser saya yang sepatutnya ada dalam buah pinggang yang telah dikeluarkan tu, sekarang ni ada balik di tempat yang buah pinggang yang telah tiada tu. Maknanya dia berkali-kali ganda lebih besar daripada sebelum ni. Kanser kelenjar makin besar, dan kanser paru-paru telah merebak sampai menutupi saluran pernafasan. Kita akan buat imunoterapi. Imunoterapi ni yang jadi masalah pada saya, sebab kosnya sangat besar. Harganya sampai 425,000 untuk satu cycle yang 17 kali. Saya ada takaful setakat 300,000 je. Sebab itu tabung kilat dilancarkan untuk saya cari 125,000 lagi. Kami hidup seperti biasa sebenarnya. Maksudnya saya pun memang sentiasa tunjukkan yang saya kuat di depan anak-anak. Bukan lakonan. Kita tunjukkan yang betapa yang kita memang berdamai dengan takdir, menerima seadanya ujian ni, dan mereka pun layan saya bukan seperti orang sakit. Isi saya pun sangat kuat. Dia pun tak pernah anggap saya seorang sakit, dan dia pun tak pernah anggap yang saya akan mati. Dia akan anggap yang saya ni akan sihat seperti biasa suatu hari nanti. Saya tak bagi diorang sedih sebab yang sakitnya saya. Jadi saya anggap, saya bagi tahu mereka, jangan anggap ini adalah satu perakhiran, tapi anggaplah ni satu permulaan kehidupan yang baru yang Allah ubah untuk jadi yang lebih baik.